sampai Tita cakap dekat Ustaz Irfan yang mak bagi dekat Wan Rabiatul, isteri dia. Kau dah kenapa? Mak bagi lauk tu untuk Ustaz. Mak, diorang tu kan laki bini, tinggal serumah. Akhirnya diorang makan berdua juga. Lagipun lauk yang mak bagi tu punyalah banyak. Kau ni kan, nama je tau belajar dekat tempat budak bijak. Tapi akal kau tu tak berapa nak cukup lah. Mak ni tak pasal-pasal kutuk anak sendiri tau. Mak ni nak Ustaz tu tahu yang kau tu lebih pentingkan dia daripada bini dia. Slow lah kau ni berfikir. Sebenarnya, mak yang berkenan kan dekat Ustaz Irfan. Tak ada orang yang tak berkenan tau dengan Ustaz Irfan tu. Bukan sekadar dua orang yang jatuh cinta, tapi adalah dua hati yang bersama-sama berjanji untuk menuju ke syurga. Kalau suami yang berubah hati pula, mula naik tangan, patut ke kami yang sabar? Macam ni ya perempuan. Sabar ini bukan sekadar kita mendiamkan diri, derita. Sabar ini berarti berusaha mencari jalan yang Allah reda. Ya. Dan ujian bukan untuk patahkan hati kita, tapi untuk sedarkan kita bahawa hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita bergantung, bukan pada manusia. Kiranya tak salah lah kan kami sang isteri ni bertindak bagi pengajaran pada suami. Puan, perkahwinan ni bukan medan untuk kita mencari siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi ia lebih menjadi tempat untuk kita belajar menjadi yang lebih baik di sisi Allah SWT. Sayang, okey ke tu? Abang ada buat salah apa-apa tak? Abang suruh kawan abang Dr. Sarah tu jumpa saya, nasihatkan saya untuk buat IVF. Kononnya saya lah punca. Kita tak ada anak. Saya dah salah faham ni. Abang minta Dr. Sarah tu bagi pandangan. Ini namanya ikhtiar. Mungkin sayang ada masalah. Lagipun abang dah buat ujian kesuburan hari tu. Tak ada masalah. Dah terbukti yang abang memang... Memang apa? Sayang, yang abang maksudkan, kita kena lihat daripada semua sudut. Ya, makanya sayang tak boleh cepat melatah. Kita sama-sama usahakan. Doa, ikhtiar dengan cara rohani. Mungkin kali ni kita boleh cuba dengan pendekatan moden. Lagipun, sayang tak kesian ke Abi ke? Abi dah lama nak timang cucu. Kan? Dia cakap dia teringin nak main dengan cucu dia. Mana kawan Puan Ara tadi? Dah baliklah Ustaz. Dia kan ada suami. Lainlah macam saya ni. Oh, Puan Ara dah bercerai? Itulah. Ustaz patut panggil saya cik. Panggilan Puan tu bukannya tanda status. Tapi ia lebih kepada tanda hormat saya pada Puan. Lagipun Puan dah banyak hubungkan saya dengan wanita-wanita yang perlukan tazkirah saya. Cuma Cuma apa tu Puan Ara? saya kan tak ada suami. Kalau Ustaz boleh bertazkirah dengan saya secara personally, saya suka. Hei, sayang. Rasa macam hari raya pula. Saya berdosa dengan abang. Saya terlalu ikut perasaan. Saya minta maaf. Tak apa. Abang faham perasaan sayang tu. Biasalah perempuan yang bila belum ada anak lagi mesti sensitif kan hal-hal macam ni. Sayang, abang takkan paksa sayang buat IVF. Abang lebih utamakan ketenangan sayang. Terima kasih abang. Bagi saya sikit masa, okey? Abang nak pergi dah ke? Tu butang tak betul-betul. Abang kan perhatian ramai orang. Kenalah Kak. Apa tu macam... Macam